Video ini direkod sebelum bulan puasa. Guys, tahun baru ini kita nak pergi jalan-jalan. Gelap, tahu apa? Pun tengok je lah lampu apa yang ada. So, kita jumpa kat Nilai nanti. Bye-bye. Selamat tidur. Sampai guys. Hello. Let's go gang. Kita explore. Kasut apa tu kasut kau yang mau naik? Cepatlah. Okay, cepat. Cepatlah. Weh, ramai-ramai dah sikit. Ini sebenarnya bilik kedua. Tadi kami pergi ke bilik satu malam semalam. Ekornya sejuk dan selesa banget. Sabar dah ni. Okey ah. Oh yo, wow, boy, macam puff real boy. Wow. Okay guys, kita nak explore, let's go. Dekat sini kita boleh nampak kat bawah tu nah, itu kat situ. Ini bilik apa tak, saya tak ingat. Ya, itulah sebenarnya bilik pertama yang kami masuk semalam. Okay, lepas tu sini dia ada 2 bilik air. Tapi bilik air situ dia ada shower dengan tu je lah. Yang ni dikatakan mak saya ada mesin basuh sekali. Wow, so bersih. Wow, guys. Wow. Mesin basuh baru. Ini dryer ke? Oh, ni dryer weh. Ada mesin basuh dengan dryer. Wow. I'm so like. Dah, let's go lah. Kita masuk bilik balik. Atas tu ada tempat lagi tapi tak tahu tempat apa, sebab tak explore. Dan malas nak explore. Okay. Ni tengok sebenarnya kita ada bantal, tilam, katil double. Tapi kat sini ada katil satu je lah. Tengok, cantik guys. Selesa. So mana-mana bolehlah pergi ke apa tu, Nilai. Adik suka? Adik suka? Adik suka? Adik cakap adik. Hello. Cakap hello. Ni. Hello. Okay, ni ha. Bye, Dek. Woi, lagi santai kawan. Bye, Dek. Bye. Jangan pergi Dia suka, bukan dia tu. Aduh. Tu dengar. Bye.
bermulalah perjalanan kami ke destinasi seterusnya. Guys, hari ni kita dah nak balik. So, kita nak kemas-kemas. Tunjuk hidung dia. Kenapa nak? Dia nak tolak guys. Best guys. Pagi-pagi tadi sejuk, angin lagi nak semalam hujan. Tengok tu view kat luar. Tadi pagi tadi lagi cantik macam waktu orang pergi kerja. Oh, tapi dekat jalan raya tu sikit je orang lalu. Kejauh. Tengok, cermin tu buka awak. Boleh buka cermin ke? Alah. Boleh, tapi jangan takut jangan berjatuh. Kalau berjatuh nanti. Oh, wow. Kita boleh buka cermin guys. Tapi dia susah lah dia. Apa lagi? Saya lah. Cantik best. Kat sini best. Kita orang kerja kita tengok apa barang kita bawa Kita orang ada bawa ni buat isi air kan. Lepas tu ada bawa nasi. Lepas tu tempat apa ni? Travel punya tapi guna plug je. So kalau nak tengok dekat
Anida, dunia kami. Tengok kat showcase. Okay, ni dah sesi mengemas. Tadi dah sapu-sapu ni semua. Ni pun tengah lipat-lipat. Ni semua benda yang sebelum kita kemas betul-betul. Okay. So, jom tunggu nanti. Aisyah. Ay, Zai. Ni mana? Tak mana baju tu. Bawa masuk dalam kita ni. Apa yang mau kita bagi botol ini ni? Dah simpan apa ni? Cik barang apa yang hilang? Ni. Apa. Ais tengok kat bawah kan. Orang nak pegang ni. Ni kita ambil. Tidur sekarang. Bapak itu kat kaki kat dia bawa sini jom. Apa? Abang. Ya, kat meja adik. Hari ni. Hari ni mak ambil tu ayah nak isi dia. Ambil dah cepat, jom. Okey kak, tunggu kak. Apa nak ambil. Nak keluar dah guys, kemas. Jom. Dah kemas. Ya. Overall guys, memang selesa kat sini. Sejuk. Baloi. Memang bersih apa. Padu ada ni. So, siapa bolehlah sewa transit di nilai ni. Habis dah shoot video. Gambar kat bawah. Okay, let's go. Ada gambar bomba kan? Background. Jom kita balik. Yes.
Okay, let's go, let's go. Okay. Ya. Tiga, satu. Bye. Apa ya, boy? Oh, viewers on kerja. Bergambar. Let's go. Ah, buat gambar. Tak nak. Ni gede eh. Guys, kata. Dah reput dah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ah, tak ada guna apa. Jom. Dan guys, Velfire kami versus dengan Velfire betul-betul. Ni Velfire the real. Ini dia boleh terbang sebenarnya ni. Ni senior versus junior. Tak, ni Velfire senior. Dia boleh terbang ni. Cuma orang je tak nampak. Toyota. Orang lain ke depan, dia ke belakang. Tu guys, IPD Kampar. Besar gila. Besar tak besar guys? Besar. Besar tak besar? Besar. Tak kuat. Besar tak besar? Besar. Okey dah, jom lah. Okay. Dah, destinasi yang terakhir adalah Kampar. Kami singgah ke PJ untuk beli burger yang sangatlah menghantui kami. Setiap kali kalau pergi PJ, mesti beli burger tu. Dia dah murah, padat. Tapi tak sempat pula lah rekod tadi. Okey, sampai di sini sajalah perjalanan bercuti kami. Kalau nak tengok lagi apa lagi video seterusnya, saksikan. Jangan lupa terus support kami, like, comment, share and subscribe. Bye!